Sebenarnya aku tengah cuba nak fahamkan macam mana speaker ni boleh macam ada Bluetooth. Sedangkan dia tak perlukan Bluetooth kan. Aku letak orang just letak input. Sensitivity yang tinggi sebab memang smart gila kan. So inilah dia geng, wireless induction Bluetooth speaker. Serius produk ni memang lain macam sangat geng. Dalam box korang akan dapat wire charger dan speaker. Bahagian belakang ada power button, mode button, control button, USB Type-C dan USB Type-A. Yang bestnya speaker ni dia boleh jadikan stand lah. Nak pusing-pusing pun boleh geng. Cara nak pakai pun mudah sahaja. Korang just on. Power on. Induction mode. Dekat sini dia ada RGB light dan inilah dia speaker dia kan. Nak pakai speaker ni pun korang tak perlukan sebarang Bluetooth. Just letak handphone korang je, speaker kat bawah ni akan hidup lah. Jom aku tunjukkan cara dia. Contoh sekarang ni aku buka TikTok. Yang korang dengar ni adalah speaker daripada handphone lah. So kalau aku letak dekat sini, ada sensitivity yang tinggi sebab founder dia semi light dan action dia fast. Kelenturan road pun cantik kalau main. Macam road ni menggunakan monocarbon. So kalau udan jentik pun dah boleh rasa. Memang cantik sangat lah geng. Speaker ni bagi aku sesuai lah untuk yang suka tengok movie ke, masa nak makan ke kan. Memang cantik sangat lah geng. So macam mana nak beli, aku dah sediakan link dekat bawah geng.